Okey. Dah pukul 9.30. Kita nak start kita punya perjalanan. Hari ni ke beberapa lokasi lah. dekat Ceras. 내 생각엔 그래. 어시스트 장치가 활성화되면 남직뿐 아니라 부천까지 가는 최신 GPS 때문에. Pandang Indah dulu, nak ambil kawan tu. Boleh kita apa-apa pergi sarapan dulu lah sarapan dulu lah. Ni pun ada kedai makan Adim. Banyak kedai-kedai ni senang kan di rumah pun aku tak pernah sampai. Pergi kat area Malaysia Segar lagi. Malaysia Segar ada mamak. Okey. Sarapan dulu. Ni pun banyak kedai-kedai. Dia kira 2 kali pusing ni. Jadi 2 kali pusing kan. Pasal kalau kita ambil kurang daripada 2 hari, dia limit dia punya kilometer tau. Kau cuma boleh pergi 320 km je. Oh, macam tu pula. So jadi aku takut kalau lebih pada 320 km, dia akan charge setiap kilometer 50 sen. So yang aku cakap macam tu 2 hari dulu. Kita baru lepas bersarapan dekat sini, Kampung Pandan apa kedai makan ni. Jadi baru kita nak meneruskan perjalanan. Okey. Yang penting perut jangan kosong. Ni dia. Apa dia ni? Taman Bandar Pandan Indah tu. Taman ni lah, ni maksud dia taman ni. P100, Parlimen 100. Betul tu. Ibu kota Kuala Lumpur. Estimate sampai ke destinasi pertama kita lebih kurang 1.5 jam lah. Bergantung pada trafik kan.
dah masuk dalam ni stesen bas. Dah cek ni kan. Stesen bas Kuala Selangor. Terminal apa? Terminal bas Melawati apa? Sini Pekanbaru, Kuala Selangor. Ni Pekanbaru, Pekan lama dia depan sana. Ni ada bank-bank tu. Ni Bandar Melawati. Begitu lagi. Saya zoom sikit. Atas tu kan? Dah nampak. Saya tak nak sampai ni. Ni Bukit Melawati. Okay, kat sini banyak tempat-tempat sejarah lah kalau Kuala Selangor ni. Kita dah sampai. Ni Kuala Selangor ni tu, yang kita pergi tu. Rumah api Altin sebab atas sana tu. Atas. Ni kira pekan lama lah tu Kuala Selangor. Ya ni itulah. Tapi kita nak teruskan perjalanan lagi. Sungai dia. Macam GT apa. Oh. Kita nak memasuki kawasan Sekijan. Nampak sawah-sawah padi ni. Bendang-bendang lah. Ni destinasi pertama kita lah. Apa benda yang kita nak cari kat sini? Tengok nanti. Ini kalau time weekend ke ni mesti penuh Masih kereta. pernah datang lah sini. Pernah datang? Masih pernah ride sampai sini Oh, pernah ride? dengan guru motor. Oh, yang mana? Ada kedai makan sawah kan. Ada apa tak kopi sawah tak. Kopi sawah, nasi lemak ada. Apa ada. Dengan apa? Dengan Bob YP ni. Time tu time hujan. Yang masih pergi tu time hujan. Hujan. Ya. Kasih tahu tempat ni. Dia saya tak pernah sampai ni. Sebab dia biasa nampak ni ikut latih. Tak. Cakap pula. Cakap lah jalan ni. Cakap jalan ni. Time tu tahun lepas. Oh, tahun lepas sampai ni. Sama-sama. Semua ada bangunan sikit. Sampai ada tahu kan kapal terbang ni. Macam mana kapal terbang tu dia boleh bawa kat sini tu? Macam mana dia boleh bawa kapal terbang kat sini? Boleh ke? Sebab sayap dia apa? Kan lebar kan, nak ikut jalan ni macam mana dia angkat? Dia sampai transport dia. Dia transport merata lah. Lepas tu kat situ ada apa? Kena makan. Dia ada macam tempat minum lah. Kata boleh ada kena cendol ke. Dia apa nama tak? Macam kopi sawah tu. Banyak tempat minum ni. Bendang lah. Sawah. Luas tu. Kalau kita naik bas nampak tu je kan. Sawah macam tu je lah. Tu lah. Oh, sana dah ada. Dah ada lah. Ni padi. Pejabat ni.
kata dia tak ada apa-apa bayaran. Dia pun tengah buat lagi tu. Macam apa nak ada construction tu. Dia kata dia nak buat restoran tau. Dia macam nak buat restoran tu kan. Pricing Selangor. Construction ni. Okey, kita sudah sampai sini tempat destinasi pertama kita. Lapangan terbang kapal terbang Skishan. Kasih ambil gambar. Ni tak adalah panas kan? Terangnya. No drone zone. Oh, tak boleh drone Oh, tak boleh terbangkan drone tu sini. Tapi apa tak boleh terbangkan drone? Bukannya airport. Private property. Oh, trust tu. So drone dia takut. Tapi ada je dia tak boleh. Warning. Sini ada orang jual-jual apa. Sekarang kita singgah lah. Cendol ke apa. Nak singgah pergi toilet ke apa. Kita singgah lah. Alright Nak aku ambilkan gambar kau ke Tun? Boleh lah. Itu ada jual apa-apa. Kita pun nak beransur lah. So dia tengok pula tempat lain. Banyak tempat ni kita nak pergi. Singgah sekejap lah. Okey, Terminal Skinchan. Terminal Skinchan. Terminal Skinchan nama tempat ni. Terbang dia. Okey. Dia mesti ininya kalau dah siap ni mesti dia akan kenakan tiket dah nak bergambar masuk dalam tu. Garanti lah. Kita tinggalkan Terminal Skinchan yang ada kapal terbang. Terbang padi lah. Itu pun kalau combine kawasan-kawasan penanaman padi tak cukup untuk tampung permintaan beras tu kita. Kita kena import juga. Import dia daripada Thailand. Daripada Thailand. Tu ada beras import tu. Tak cukup combine Kedah dengan sini semua dengan Perak ke mana tempat kan. Tak cukup tu satu Malaysia. Kena import. Memang kita makan makanan kita kan beras kan hari-hari kan. Sawah rumah kampung surau. Rumah kampung ni tu yang best lah. Tengah-tengah sawah lah. Jalan utama tu dekat. Ni dia.
Tu kopi sawah. Dia jual buah. Jambu batu. Ada yang 10. Ni cendol, kopi. Kalau tengok je apa benda ada. Nak minum tak nak minum kita gerak. Nak tumpang begitu je begitu kan. Lonceng ni. Ni kan. Okey, kita dah rehat sekejap dekat sini. Kita macam R&R dekat kopi sawah. So, jom kita teruskan perjalanan. Jual rojak Pasembuk. Okey. Kopi sawah ha. Okey. Dekat ni sekincan lah. Okey, kita meninggalkan kopi sawah. Okey. Cerita lain, cerita apa ni? Movie lah. Suka tengok movie ni. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true.